Tahukah anda bahawa masalah rumpai di kebun sawit anda sebenarnya boleh ditukar menjadi satu sumber pendapatan tunai yang baharu? Teruskan mendengar jika anda berminat kerana di hujung episod ini kami akan mendedahkan satu penjimatan kos yang amat mengejutkan hasil daripada amalan integrasi ini. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agricultural Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Terima kasih. Hari ini kita akan menyentuh satu topik yang sangat menarik. Ya, topik yang sebenarnya bermula daripada permintaan pendengar kita sendiri. Sesuatu yang memang dekat di hati ramai pekebun kecil yang nak maksimumkan pulangan dari setiap inci tanah mereka. Komen itu datang dari seorang pendengar yang meminta kita bincangkan tentang integrasi ayam dan itik dalam perladangan kelapa sawit. Satu idea yang sangat beringas sebenarnya. Tapi apabila kita mula mencari rujukan, kita berhadapan dengan satu realiti yang agak mengecewakan sikit. Ya, sangat sedikit sumber maklumat saintifik mengenai topik ini di luar sana. Betul. Kami minta pasukan penyelidik cari apa sahaja rekod. Dan akhirnya, kami cuma menemui 2 kertas kajian utama. 2 sahaja? Ya. Pertama, sebuah kajian teknikal yang agak lama diterbitkan oleh MPOB pada tahun 2003. Memandangkan kita sekarang di tahun 2026, dokumen ini sudah berusia 23 tahun. Dan sumber kedua pula adalah sebuah kajian sosiologi yang masih baharu. Diterbitkan pada tahun 2024, maknanya ia baru berusia 2 tahun pada 2026 ini. Kajian yang baru ni datang dari wilayah West Papua, Indonesia. Jadi, kita ada satu panduan teknikal tempatan dari lebih 2 dekad lepas dan satu tinjauan realiti komuniti moden dari negara jiran. Tapi ada satu perkara penting yang kita kena jelaskan kepada pendengar awal-awal. Ya, berkenaan itik tu kan? Tepat sekali. Walaupun terdapat maklumat mengenai penternakan ayam kampung lepas bebas, hampir tiada maklumat saintifik mengenai penternakan itik dalam sumber-sumber ini. Sangat kurang. Jadi hari ini kita terpaksa fokus sepenuhnya kepada integrasi ayam kampung. Sesuatu yang amat ketara di sini ialah kelompongan besar dalam literatur pertanian kita. Memang betul. Kita ada berjuta hektar sawit. Tapi kenapa kurang sangat data tentang haiwan macam itik? Secara logiknya, ia berpotensi mengawasi pot atau perosak lain. Sebab itulah, saya rasa ini peluang terbaik untuk kita menyeru para ahli akademik dalam bidang ini. Ya, tolong luangkan sedikit masa dan usaha untuk jalankan lebih banyak penyiasatan berkenaan isu ini. Hal ini amat penting terutamanya sekarang apabila terma seperti pertanian regeneratif dan ekonomi berkeliling telah menjadi sebutan popular. Dan data praktikal dari ladang. Setuju? Tanpa membuang masa, mari kita bincangkan sumber ini. Mari kita lihat bagaimana 2 sumber berbeza ini bersambung. Maklumat sosiologi tahun 2024 dari Indonesia tu, walaupun dari luar negara, ia ada dinamik sosio-budaya yang sangat mirip dengan Malaysia. Dari segi cabaran perladangan, ia sangat relevan untuk dipraktikkan oleh pekebun kecil kita. Betul, isu kos buruh yang makin mahal, harga racun, pengurusan keluarga, ini semua isu serantau. Manakala panduan MPOB dari 33 tahun lepas tu, walaupun lama, prinsip asas biologinya kekal utuh. Ayam tetap ayam, sistem pencernaan mereka tak berubah, ekosistem kebun sawit juga berfungsi dengan cara yang sama. Bila kita lihat gambaran besarnya, kenapa sebenarnya integrasi ini sangat penting? Selama ini kan, rumpai sentiasa dianggap sebagai musuh utama di ladang. Musuh nombor 1. Setiap bulan terpaksa keluar modal untuk menedas dan menyembur racun. Belum kira upah pekerja lagi. Tapi dengan memasukkan ayam kampung yang dilepaskan secara bebas, mereka bertindak sebagai jentera biologi. Macam mesin rumput hidup. Mereka makan rumput muda, serangga perosak dan rumpai renek. Ia secara biologi mengawal rumpai dan menggantikan keperluan merumpai menggunakan tenaga manusia atau bahan kimia. Dan kelebihan ini tidak berhenti di situ sahaja. Sisa buangan haiwan ini pun main peranan penting. Najis ayam ni adalah sumber baja organik yang sangat baik untuk pokok sawit. Daripada kita beli baja organik berkarung-karung, ayam ini hasilkan baja sambil bekerja membersihkan ladang. Ini adalah contoh paling jelas tentang bagaimana ekonomi pekeliling benar-benar berlaku di tahap akar rumbi. Anda menukar beban kos operasi yang merugikan kepada jentera biologi yang membaik pulih tanah, malah menjadi produk ternakan yang boleh dijual.
Satu serampang dua mata yang sangat menguntungkan. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan. Tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Baik, mari kita terjemahkan teori saintifik ini kepada langkah praktikal di lapangan. Kalau pekebun nak mula esok, apa syarat teknikal pertama yang dorang kena semak? Berdasarkan garis panduan MPOB itu, syarat mutlak yang pertama adalah umur pokok. Mesti pokok kelapa sawit matang yang berumur lebih dari 5 tahun kan? Tepat. Sistem ini hanya terbukti sesuai untuk kawasan pokok lebih 5 tahun. Kenapa agaknya tak boleh buat di kawasan sawit muda? Bahaya untuk anak pokok. Kalau kita lepaskan ternakan dalam kebun yang pokoknya terlalu rendah, ayam ni cenderung untuk patuk pelepah muda. Habis rosak daun anak pokok nanti. Ya, pada usia lebih 5 tahun, pelepah dah cukup tinggi dan kanopi mula tertutup. Kanopi yang rendang ni bagi teduhan untuk ayam berlindung dari cuaca panas. Ada satu lagi peringatan dari nota MPOB ni. Jangan anggap ayam tu jentera raksasa yang boleh tebang belukar tebal. Oh ya, rumpai yang terlalu tebal wajib dibersihkan dahulu secara manual sebelum projek bermula. Anda tak boleh lepaskan anak ayam dalam hutan rumpai yang tingginya separas pinggang. Susah mereka nak bergerak nanti. Dan paling bahaya, ia jadi tempat sembunyi yang sempurna untuk haiwan pemangsa. Bercakap pasal pemangsa, dari segi perancangan infrastruktur dan keselamatan, macam mana? Nasihat utamanya, rancang kawasan seluas 2 hektar. Jangan lepaskan mereka meliar merata-rata di seluruh ladang tanpa kawalan. 2 hektar ni dibiarkan luas begitu saja atau perlu dipecahkan? Mesti dipecahkan. Bahagikan kepada plot-plot berpagar bersaiz 0.4 hektar. Konsep 0.4 hektar ni bijak sebab ia mudahkan penggiliran ragutan. Betul. Untuk pagar, panduan mencadangkan guna bahan murah tapi kukuh macam jaring plastik atau dawai. Tapi ada satu perincian yang saya sangat suka dalam kajian ni, tentang zinc. Ya. Perincian penting ni. Letakkan zinc beralun di bahagian paling bawah pagar. Tertanam sikit ke dalam tanah. Kenapa kena pakai zinc beralun kat bawah tu? Ini strategi untuk halau haiwan pemangsa. Bayangkan biawak, ular atau anjing liar cuba gali tanah dari luar pagar. Bila dorang gali, kepala dorang akan terhantuk pada zinc beralun tu. Tepat sekali. Penyelesaian murah tapi menyelamatkan ribuan ringgit nilai ternakan anda. Memang berbaloi. Selepas siap pagar, macam mana dengan pembinaan reban? Untuk 5 plot tadi, anda kena bina 5 reban bersaiz sederhana. Letakkan setiap satu reban tu betul-betul di tengah plot 0.4 hektar tersebut. Di tengah supaya ayam ada radius ragutan yang seimbang dan mudah lari balik ke reban kalau nampak elang kan? Iya, untuk keselamatan udara. Dan jangan lupa bekalan air. Kalau tiada sumber air bersih berdekatan, kena sediakan perigi air bawah tanah. Di dalam reban pula, pastikan ada kelengkapan macam alat pemanas gas atau brooder. Dan juga lampu pelita atau hurricane lamps berserta bekas makan dan minum. Saya perasan syarat tentang lantai reban. Tak boleh simen kosong. Mesti tabur serpihan kayu setebal 12 cm di lantai reban. Ini untuk serap lembapan najis dan elak bakteria. Okey, infrastruktur dah siap. Kita masuk bab pengurusan anak ayam. Cara terbaik ialah beli anak ayam berusia sehari atau singkatannya DOC. Pastikan ia divaksin terhadap penyakit merek. Penyakit ini sangat bahaya dan mudah menular. Sejurus tiba, DOC ini dalam keadaan stres tinggi. Kepung mereka di dalam reban dengan lapisan kertas selama 5 hingga 7 hari pertama. Lapisan kertas tu supaya kaki mereka selesa dan tak patuk serpihan kayu kan? Betul. Dan berikan air bercampur vitamin anti tekanan sebelum mula beri makanan dedak pemula. Selepas hari ke-10 hingga ke-12, barulah mereka cukup kuat untuk dilepaskan pada waktu siang. Biar mereka meragut rumput di kebun sawit. Tapi ingat, halau kembali ke reban pada waktu malam.
Memandangkan ayam ni sentiasa membuang najis merata-rata di lantai kebun, profil tanah perlahan-lahan akan berubah. Sekadar tambahan, ujian tanah untuk keasidan dan nutrien itu penting untuk memaksimumkan kesan baja dari najis haiwani. Begitu juga ujian daun bila sesuai. Betul. Ia bantu kita nilai sejauh mana kesuburan tu dah meningkat. Dari segi pulangan, ayam ni boleh dituai dan dijual apabila mencapai umur 13 hingga 15 minggu. Waktu tu berat badan mereka dah capai antara 1.5 kg hingga 2.0 kg. Saiz yang sangat ideal untuk pasaran perai. Kita dah kaji teknikal. Sekarang mari kita lihat faktor sosiobudaya berdasarkan kajian 2024 dari West Papua tu. Kajian ni menarik sebab ia menjawab soalan, siapa yang bakal berjaya dalam projek ni? Pertama sekali, faktor umur dan inovasi memainkan peranan besar. Purata umur pekebun dalam kajian tu adalah 44 tahun. Pekebun muda lebih terbuka menggunakan teknologi moden dan pendekatan baharu. Mereka berani ambil risiko terurus. Manakala pekebun veteran pula mungkin tak mahir gadget, tapi mereka kaya dengan kemahiran praktikal turun-temurun. Mereka tahu baca cuaca dan faham gerak-geri pemangsa. Gabungan orang muda dan veteran ni memang luar biasa kuat. Analisis mengenai peranan jantina juga menarik. Kerja fizikal berat macam bina reban selalunya dibuat oleh lelaki. Tapi peranan wanita semakin meningkat dan sangat penting, terutamanya dalam pengurusan operasi harian berskala kecil. Ya, hal yang perlukan ketelitian. Dan wanita juga memegang watak utama dalam pemasaran hasil ternakan. Projek ni benar-benar memperkasakan ekonomi keseluruhan isi rumah. Namun, walau sehebat mana pengurusan keluarga anda, kejayaan integrasi ni berkait rapat dengan sokongan komuniti setempat. Hubungan harmoni dengan jiran kebun tu wajib. Ia mengelakkan masalah kecurian ternakan. Dan jiran akan lebih berhati-hati bila menyembur racun rumpai yang kuat, terutamanya pada hari berangin. Semburan racun tu boleh bunuh ternakan kita. Kajian juga merumuskan persepsi pembiakan dan penjagaan sangat penting. Ada 3 teras pengetahuan kan? Ya, pemilihan baka yang baik, pengurusan fasiliti kesihatan seperti veterina dan pengurusan pinjaman modal. Mereka yang kuasai 3 hal ini lebih cenderung berjaya mengoptimumkan tanah mereka. Baik, tiba masanya untuk mendedahkan kejutan cangkuk yang kita janjikan tadi. Ini bahagian yang paling saya tunggu-tunggu. Berapa banyak kos merumpai yang kita jimat? Bagi sebuah kawasan berkeluasan 0.4 hektar dengan kepadatan 1,000 ekor ayam, Ayam-ayam ni akan memakan rumput dan rumpai di situ dengan sangat rakus. dan fakta menakjubkannya ialah selepas hanya 2 kumpulan atau 2 batch ayam dilepaskan berturut-turut dengan ni, anda boleh menjimatkan 100% kos merumpai kimia dan tenaga kerja. 100% untuk kawasan tersebut. Anda tak perlu keluar walau 1 sen pun untuk racun dan upah menyembur di plot itu. Bayangkan penjimatan ni pada skala yang lebih besar untuk setahun penuh. Dari segi skala operasi pula, seorang pekerja sepenuh masa sudah memadai untuk menjaga sistem sehingga 5,000 ekor ayam secara serentak. Tak perlu ambil ramai pekerja. Bagaimana pula dengan pasaran? Ayam kampung ada pasaran niche tersendiri. Harganya jauh lebih baik dan premium berbanding ayam daging biasa. Berapa margin keuntungan kalau diukur guna model keuangan? Kalau merujuk kepada margin keuntungan yang dikira dengan nilai pulangan kadar dalaman atau IRR sebanyak 10% mengikut model lama. 10% tu sangat kukuh. Tapi untuk kurangkan risiko ketidakstabilan pasaran, ada strategi yang disarankan. Ya, pakai cadangkan sistem perladangan kontrak. Anda ikat perjanjian awal dengan syarikat integrator untuk menjamin pembeli bagi keseluruhan hasil jualan ayam. Jadi anda tak perlu pening kepala, fikirkan cara nak jual nanti. Fokus sahaja pada penjagaan ayam dan peningkatan kualiti tanah. Sebagai penutup, kami ada matlamat dan tindakan untuk anda buat seawal esok pagi. Pertama, berjalan di kawasan kelapa sawit matang berumur lebih 5 tahun anda esok dan kenal pasti satu plot berkeluasan 0.4 hektar. Cari yang sesuai untuk dijadikan tapak percubaan berpagar. Tindakan kedua, Semak rekod kos racun rumpai anda bulan lepas, kira jika bajet tersebut sebenarnya boleh disalurkan untuk membeli kumpulan pertama anak ayam berusia sehari atau DOC. daripada buang duit untuk racun, tukar jadi aset yang membiak. Langkah perancangan yang sangat bijak. Tentu sekali, merancang integrasi dan penjagaan tanah ni memerlukan panduan berterusan. Sistem kecerdasan buatan atau AI kini boleh membantu anda merancang dengan lebih efisien. Anda boleh mendaftar di cropdrive.ai.
AI ini sangat praktikal sebab ia membimbing proses pembajaan dan kesihatan tanah langkah demi langkah. Pembantu maya bernama Palmira bersedia membantu jika anda ada apa-apa soalan. Sistem ini juga dibina oleh pasukan antarabangsa khusus untuk pekebun kecil Malaysia. Ini menjadikannya sangat unik di dunia dengan kos yang jauh lebih rendah daripada mengupah perunding. Malah, CropDrive juga boleh membantu mentafhir keputusan makmal daun dan tanah anda dengan mudah. Betul, kami galakkan anda semua menyertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang sudah menggunakan CropDrive untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan kos. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.